Jangan buat bariatrik surgery sebab suami suruh buat, isteri suruh buat, mak ayah suruh buat, doktor suruh buat bariatrik surgery pun jangan buat selagi bukan korang sendiri yang dengan rela hatinya mahu buat bariatrik surgery. Sebab pembedahan bariatrik surgery ni sebenarnya bukan potong usus. Dia potong perut, mengecilkan perut yang telah besar. Jadi bila perut tu besar, makan tak kenyang tau. Susah nak diet, susah nak turunkan berat badan, maka jadi obesiti. Risiko macam-macam penyakit tinggi disebabkan oleh obesiti. Jadinya pembedahan bariatrik ni tujuannya adalah untuk mengecilkan saiz perut supaya empunya badan tu makan lebih sedikit, maka berat badan dia akan turunlah BMI, turunlah obesiti, turunlah risiko penyakit-penyakit yang berkaitan dengan obesiti kepada si polan tersebut. Jadi manfaatnya banyak. Tapi korang kena faham, pembedahan bariatrik tu sendiri ada banyak risiko pula. Contohnya, risiko jangka pendek ketika sehari dua ataupun seminggu selepas pembedahan adalah boleh ada jangkitan, boleh terbuka luka sama ada di luar dekat kulit ataupun di dalam dekat tempat perut tu dipotong ataupun sambungan antara perut dengan usus tu, ataupun boleh ada kesan sampingan macam darah beku ataupun masalah pernafasan yang mana lepas pembedahan kadang-kadang pesakit sampai terpaksa duduk dekat ICU seminggu dua ataupun lebih lama disebabkan oleh komplikasi selepas bariatrik surgery ni. Walaupun tak ramai yang dapat komplikasi seteruk ini, sangat penting untuk setiap pesakit bercakap dengan doktor anda, berbincang dengan doktor anda. Fahami setiap faktor risiko untuk diri anda sendiri, barulah buat keputusan dengan rela hati. Korang sendiri nak buat ataupun tidak pembedahan tersebut, jangan buat kerana dipaksa oleh orang lain. Sebab ada komplikasi jangka panjang juga. Antaranya adalah kurang penyerapan vitamin B, vitamin D, zat besi, kalsium, rasa muntah, loya. Walaupun pembedahan bariatrik ni tujuan utamanya, manfaat utamanya adalah untuk turunkan berat badan, dengan menurunkan selera makan, dengan menurunkan amount yang orang tu makan. Ramai juga orang yang lepas buat pembedahan bariatrik, makan sampai membesar balik perut tu. Ramai yang jadi macam tu sebenarnya. Dan boleh naik balik berat badan walaupun setelah buat pembedahan bariatrik. Kalau bukan korang sendiri yang rela buat pembedahan bariatrik tu, dan kalau bukan korang sendiri yang tanamkan niat untuk kurangkan makan, kurangkan berat badan dan menuju ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Sebab tu sangat penting untuk empunya badan tu sendiri yang bercakap secara direct, secara terus dengan doktor, dapatkan nasihat one to one. Bukan daripada jiran tetangga, daripada suami lah, daripada isteri lah. Make sure doktor tu jumpa dengan anda sebelum pembedahan, ketika appointment. Pastikan anda telah faham setiap satu manfaat dan risiko dan anda telah niatkan dengan baik ambil ikhtiar untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih sihat, dan kemudian baru buat pilihan yang paling sesuai. Tak salah buat pembedahan bariatrik. Dia bukannya pembedahan untuk cantik. Ia adalah pembedahan yang boleh membantu pesakit menuju ke gaya hidup yang lebih sihat. Tapi jangan salah guna, jangan salah ambil keputusan dan jangan salahkan orang lain setelah keputusan itu dibuat. Tubuh kita, badan kita, buatlah pilihan yang terbaik.